Assalamualaikum. Tuan-tuan, ada yang mengambil pinjaman untuk membuat simpanan dalam emas. Jika anda mampu untuk membayar bulanan pinjaman peribadi, sudah pasti anda juga ada kemampuan untuk menabung setiap bulan. Dengan akaun Gap, anda boleh menabung mengikut bajet anda serendah RM100 dan duit simpanan anda 100% akan dimasukkan ke dalam paket anda. Sama juga dengan emas yang anda tabung, 100% adalah milik anda. Berbeza dengan pinjaman peribadi, ada bahagian interest yang anda perlu bayar kepada pihak bank atau peminjam. Jumlah interest yang anda bayar ada kemungkinan sehingga membolehkan anda membeli emas, dan ada kemungkinan juga nama anda boleh disedarai hitam kerana ada tunggakan bayaran. Kaedah simpanan emas bersama Public Gold adalah mudah dan telus. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah-langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda membuat simpanan. Terima kasih.